Okey, Assalamualaikum semua. Untuk pemancing dan supporter-supporter Tega Kolam Pak Long Mat Sen Bukit Merah. Okey, hari ni kita bersiaran semula untuk pelepasan ikan untuk game kita pada 24 hari bulan nanti 24 hari bulan malam. Jadi hari ni tarikh 18 hari bulan Mei, lebih kurang pukul 6.20 petang. Kita akan buat pelepasan sebanyak 1 tan untuk ketiga-tiga kolam ni. Jadi kita bahagi 3 sama banyak nanti. Standby. Jadi ikan ni antara saiz-saiz ranking yang kita akan pertandingkan. Semua ada 6 tong, 1 tan semua. Ayak pun kurang, ikan je lebih. Sihat-sihat semua, ikan baru Ini stok ikan baru. Bukan ikan second hand, bukan ikan yang dah kena mata kail. Semua ikan baru. Okey, kita boleh luncur. Dan yang terakhir kolam 3 Kolam 3 sama juga 3 tong. Okey, tong pertama. Jadi tong kedua dan ketiga sama juga. Saiz-saiz memang macam ni. Kita saiz untuk game. Makan sangat ni. Memang makan sangat lah. Setiap game kita dah top up ikan. Jadi apa nak risau tuan-tuan, kita dah top up game. Setiap game kita top up ikan. Bukan sikit-sikit punya ikan. Tu dia. Kita labur. Tak apa, ikan ni aset bos kata. Jadi apa kita nak takut. Okey, alhamdulillah selesai. Kolam 3 selesai dan kesemuanya sudah selesai. Nantikan video daripada admin Okey, seterusnya untuk kolam 2. Jadi kolam 2 pun kita 3 tong juga. Sama banyak je semua, kita dah bagi sama. Tong kedua dan tong ketiga. Tak apa, pekerja kita ramai hari ni. Kolam 2 padu ikan-ikan dia berlambak. Saiz macam ni lah untuk pertandingan Okey. Paras air pun kita dah bagi cantik. Jadi okey lah setakat ni.